Nama penyanyi Linda Rafar baru-baru ini kembali jadi perhatian, tapi bukan kerana lagu atau persembahan. Kali ini, dia tampil berkongsi satu kisah yang cukup berat untuk ditanggung seorang diri. Linda mendedahkan dia pernah melalui episod kemurungan selepas didakwa menjadi mangsa penipuan seorang lelaki bergelar Datuk. Bukan jumlah kecil yang terlibat. Kerugian yang ditanggung mencecah RM500,000. Semua itu berlaku selepas individu berkenaan menawarkan kerjasama dalam satu urusan perniagaan. Bayangkan, sepanjang hidup, itulah kali pertama dia melalui pengalaman seperti itu. Pada awalnya, dia tak sangka langsung akan ditipu. Tambahan pula, individu tersebut mempunyai gelaran dan dikenali dalam kalangan orang kenamaan. Itu yang membuatkan dia lebih yakin dan tidak terlalu curiga. Menurut Linda, impak kejadian itu sangat kuat sampai dia betul-betul tertekan. Di depan orang, dia cuba nampak kuat, buat video seperti biasa, gelak, senyum, bersembang. Tapi dalam diam, dia bergelut dengan emosi sendiri. Dia mengaku terpaksa mengambil ubat yang diberikan doktor untuk menenangkan diri. Selama 3 hari berturut-turut, dia makan ubat tersebut kerana fikirannya terlalu sarat. Soalan yang sama berulang kali bermain di kepala. Bila duit itu akan dipulangkan dan adakah ia akan kembali semula? Tidur pun tidak lena. Katanya, ada waktu dia rasa seperti nafasnya seolah-olah terhenti ketika tidur. Terlalu banyak berfikir sampai badan sendiri beri reaksi. Perasaan gelisah dan takut datang tanpa diundang. Apa yang lebih menyedihkan bukan sekadar wang yang hilang. Perancangan yang sudah diatur bersama keluarga juga terpaksa dibatalkan. Linda berkongsi, dia sebenarnya sudah menyenaraikan beberapa ahli keluarga dan institusi tahfiz yang ingin dibantu. Dia juga berniat untuk membawa anak-anak menunaikan umrah dan bercuti ke London. Tetapi semuanya tidak menjadi kenyataan. Anak-anak bertanya kenapa percutian dibatalkan. Dia terpaksa memberi alasan ada penggambaran, sedangkan hakikatnya tiada apa-apa. Hati seorang ibu mana yang tidak luluh bila terpaksa berbohong demi melindungi perasaan anak-anak. Linda mengakui kekecewaan itu yang paling memukul emosinya. Niat untuk buat kebaikan tiba-tiba terhenti di tengah jalan. Dari rasa teruja mahu berkongsi rezeki, bertukar menjadi rasa murung dan hilang semangat. Sebagai langkah berjaga-jaga, dia sudah melantik seorang peguam dan bersedia mengambil tindakan undang-undang jika individu tersebut terus gagal memulangkan wang berkenaan. Kadang-kadang, kita terlalu percaya pada gelaran dan nama besar. Kita fikir, orang yang dikenali ramai pasti tidak akan buat perkara begitu. Tapi hakikatnya, ujian boleh datang dalam bentuk yang kita paling tak sangka. Pada pendapat anda, patutkah gelaran dan status seseorang dijadikan ukuran kepercayaan dalam urusan perniagaan? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.